Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Bersama-sama anda sekali lagi, saya Muhammad Ashraf bin Hasib aka Coach Syam. Hari ini kita akan meneruskan kita punya sesi senaman dengan memfokuskan, menumpukan bahagian bawah badan, which is kita punya kaki, pinggul, peha dan juga betis kita hari ini. So bersama-sama saya sekali lagi Izzati yang akan mendemonstrasikan setiap senaman ini untuk menunjukkan kepada anda di luar sana bagaimana senaman ini boleh dilakukan. Kita akan melakukan squats, reverse lunges, sumo squats dan juga raise block. Setiap workout ni kita akan lakukan 20 saat dan 10 saat lagi kita harus melakukan active rest. Bagaimana active rest yang akan dilakukan sebentar lagi boleh tengok Izzati. Kita hanya akan buat whole squat. Kepada anda yang berada di luar sana yang menginginkan pinggul yang cantik, kaki yang mantap, boleh ikut senaman ni. So Izzati dah ready? Kita akan melakukan workout senaman ini sekarang. Squats 20 saat daripada sekarang. Let's go. Good. Jika anda melakukan squat, make sure lutut anda tidak melebihi toes anda, ibu jari kaki anda. 10 saat lagi. Inhale, exhale ke atas. Good. 3, 2, 1. Whole squat 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Kita akan bergerak seterusnya untuk reverse lunges. Kita punya workout yang kedua, reverse lunges. Let's go. Good. Exhale ke atas. Inhale, exhale. Good. 10 saat lagi. Come on Izzati, boleh? 3, 2, 1. Whole squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, sumo squat. Workout kita yang ketiga, sumo squat. Kaki kena kepak sikit. Let's go. 20 seconds sumo squat. Good. Bezanya sumo squat dan squat biasa adalah squat biasa kaki toes pointing forward, dan yang sumo squat kepakkan kaki. 2, 3, 1. Whole squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last kali workout kita hari ini adalah raise block. Nanti akan menunjukkan bagaimana raise block ni. Let's go. Bagus. 10 saat. Tukar 10 saat, tukar kaki. Go. Good. 3, 2, 1. Whole squat. 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau saya yang berada di sini boleh tengok kaki Izzati menggigil. So anda kat luar sana maybe menggigil juga, tak apa, it's a good workout kalau kaki menggigil. Quality, workout yang berkualiti. So sekian saja kita punya workout untuk bahagian bawah badan Izzati. Alright, kita akan jumpa di lain video. Terima kasih.